Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera para penonton, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian. Alhamdulillah bertemu kembali kita di acara Bual Bicara Podcast Pulas Channel pada episod yang ke-7. Oleh kerana kita telah pun beberapa minggu tertunda siaran kita. Jadi pada kali ini kita berkesempatan untuk mengadakan Bual Bicara di Pulas Channel ini, dan episod kali ini adalah episod yang ke-7. Dan oleh kerana jeda masa yang begitu lama di antara tajuk yang telah kita bincangkan pada episod ke-6 sudah tidak lagi relevan. Masa yang telah kita tempuh sekarang ini sudah pun berada pada tahap di mana perbincangan yang kita bincang pada tempoh tersebut telah pun berlaku dalam beberapa hal yang kita tengok perubahan yang berlaku pada masa tersebut. Dan kita telah pun mengetahui bahawa tentang genjatan senjata yang telah berlaku di antara Iran dan juga Amerika telah pun terhenti pada ketika kita mengadakan podcast ini. Maka kita akan terus skip tajuk tersebut kepada peristiwa yang berlaku sekarang. Jadi bersama kita pada hari ini, sekali lagi kita bersama dengan tokoh kita, iaitu saudara Tuan Haji Muhammad Faisal Abdul Rahman, iaitu yang lebih mesra kita gelar beliau sebagai Abang Con lah. Selamat datang Abang Con. Sekali lagi kita Abang Con bersama-sama di episod yang ke-7. Bermakna sudah 7 kali kita bertemu di channel ini, dan masih lagi kita perlu meneruskan atas permintaan para penonton, para netizen, supaya kita melanjutkan lagi episod Bual Bicara ini di dalam kita membentangkan isu-isu semasa tentang geopolitik dunia, khususnya Timur Tengah. Jadi Abang Con, saya nak teruskan kepada topik bincangan kita pada kali ini. Pada episod yang ke-6, kita telah pun membincangkan tentang bagaimana proses gencatan senjata dan juga tentang Selat Hormuz, dan yang terakhir kita telah menyentuh tentang peranan negara-negara Arab lah di sekitar Timur Tengah yang sepatutnya menjadi benteng kepada Palestin. Tetapi Abang Con sudah pun menyentuh dalam pelbagai hal yang menyebabkan negara-negara Arab ini tidak dapat memberikan kontribusi penuh kepada Palestin, bahkan disebut sebagai antara yang memberikan satu sikap yang buruk terhadap kebangkitan Palestin dan juga terhadap kemerdekaan Palestin itu sendirilah. Jadi itu sudah disentuh oleh Abang Con pada episod yang 6. Jadi kita pun sekarang ni telah sampai kepada satu masa di mana dalam tempoh gencatan senjata beberapa minggu yang telah diusahakan, kita tengok draft yang telah nak dibuat untuk membuat satu MOU lah. Tetapi akhirnya sekarang ni baru ini Trump pun sudah telah mengumumkan bahawa gencatan senjata sekarang sudah tamat, dan mereka pun telah melakukan serangan demi serangan ke atas Republik Islam Iran, tetapi serangan-serangan yang tidak mensasarkan tempat-tempat utama awam lah, disasarkan tempat-tempat yang tertentu. Tapi tetap berlaku juga balas-membalas di antara Iran sendiri yang menyerang kembali ke pangkalan-pangkalan military base Amerika di Timur Tengah, di Qatar dan sebagainya. Jadi boleh Abang Con sentuh sikit tentang perkembangan terkini yang berlaku ni. Jadi kita sudah pun sampai ke mula balik perang kembali di antara Iran dan Amerika ni. Bagaimana Abang Con? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator Saudara Mizan. Hari ini kita nak bercakap sikitlah tentang sebelum kita nak cerita tentang perang yang berlaku sekarang ni, tapi kita nak kena undur sedikit tentang bagaimana gencatan senjata tu pada awalnya macam nak jadi macam realiti, tapi akhirnya tak jadi realiti. Tak jadi ya. Okey. Setelah Amerika dia merasakan bahawa peperangan selama 111 hari. 111 hari itu tidak memihak kepada Amerika maupun Israel, yang mana satu kejutan yang dilakukan oleh Iran itu sendiri membalas dengan segala senjata, peluru pandu, drone dan sebagainya, hingga menyebabkan Amerika sebenarnya yang mendesak untuk mengadakan gencatan senjata. Walaupun dalam media dia mengatakan bahawa Iran ni dah nak hancur dan sebagainya, hakikat sebenarnya adalah Amerika yang mendesak untuk menganjurkan gencatan senjata. Jadi semasa Iran nak bersetuju untuk mengadakan gencatan senjata tu, terdapat dua pendapat yang ada. Yang pertama di kalangan kepimpinan di Iran itu sendiri, yang kedua adalah di kalangan rakyat
ya, aspirasi rakyat, ya, yang mana berlaku pertentangan pendapat, iaitu kita dah tahu. Kerajaan Iran memang pada hakikatnya dia nampak bersetuju untuk mengadakan gencatan senjata. Rakyat dia tak mahu. Rakyat Iran dia tak nak. Kepimpinan ulama pun menentang sebenarnya. Kan dia kata Amerika ni sebuah negara yang tak boleh dipercayai sama sekali. Dan bukan tak pernah berlaku sebelum ni, pernah berlaku. Namun demikian, di sudut politik, ya, di sudut politik dan juga di sudut diplomatik antara negara-negara Iran dengan negara-negara yang lain, bahawa sekiranya gencatan senjata itu tidak dibuat, maka yang pertamanya Selat Hormuz akan tetap ditutup. Okey, itu kita dah faham. Bila Selat Hormuz tetap ditutup, maka dunia keseluruhannya akan menerima ancaman kenaikan harga minyak. Yang itu memang sudah jelas berlaku. Jadi Iran, kepimpinan Iran, dia tidak mahu negara-negara lain menyalahkan Iran. Itu, kamu tak nak gencatan senjata, kami yang merana. Itu. Jadi akhirnya dipersetujui oleh kepimpinan ulama di sana, dan akhirnya berlakulah satu program gencatan senjata dipanggil Islamabad, di Islamabad, Pakistan sendiri. Yang mana Iran menuntut 14 perkara. Yang banyaklah perkara yang tu, tuan-tuan boleh tengok dalam mana-mana statement. Iran menuntut 14 perkara. Dan terhenti seketika peperangan di antara Amerika dan Iran. Namun demikian, ya, bila terhenti ni, Israel ni dia merasakan tak puas hati. Dalam memorandum 14 perkara ni termasuk juga Israel ni dilarang sama sekali untuk menyerang Lebanon. Dan akhirnya Israel tidak mahu mematuhi dan dia terus bom Lebanon. Dan dia tidak mahu gencatan senjata ni berlaku. Dalam keadaan Amerika juga terdesak untuk melakukan gencatan senjata. Dan akhirnya gencatan senjata tu yang dijangkakan akan berlangsung selama 6 bulan. Proses rundingan dan sebagainya lah. Termasuk membuka sekatan, membuka balik Selat Hormuz, menjaga keharmonian, menjaga kedaulatan Iran dan sebagainya, dan banyak lagi. Dan akhirnya gencatan senjata tu tak lama mana. Dan akhirnya Amerika terpaksa juga mencabut dengan dia cuba mencari helah dengan alasan kononnya Iran cuba untuk mengawal Selat Hormuz, ya, sedangkan Iran kata selagi tak selesai Selat Hormuz itu akan dikawal dan hanya kapal-kapal yang tidak berdagang dengan Israel saja yang boleh keluar masuk, ya. Tetapi hakikatnya tidak berlaku begitu. Kita tengok ada kapal-kapal yang ada kepentingan di Israel dan juga Amerika berdegil untuk keluar masuk di Selat Hormuz, menyebabkan Iran terpaksa bertindak. Hasil pada Iran bertindak, Amerika cuba untuk nak mencabuli gencatan senjata tersebut, dan dia menyeranglah beberapa kepentingan yang Mizan sebut, ya, khususnya kepentingan base ketenteraan di Selat Hormuz dan juga di beberapa, ya, pengkalan-pengkalan tentera di Iran. Dan akhirnya Iran membalas balik. Ya, Iran membalas balik dengan menyerang pengkalan-pengkalan Amerika di negara-negara Arab. Saya nak ulang bahawa yang pertama kita kena faham bahawa kenapa ada orang kata Iran ni takut. Tidak, Iran tidak takut. Ya, Iran ni terpaksa tunduk kepada Amerika. Tidak, Iran bukan tunduk kepada Amerika. Tapi Iran adalah sebuah negara yang mengambil kira negara-negara lain yang ada di dunia ni yang bergantung harap kepada sumber minyak di Selat Hormuz itu sendiri. Jadi Iran tidak mahu disalahkan, mereka itu disalahkan dalam hal ini. Tadi Bancon juga ada sebut selain daripada kepimpinan Iran, kerajaan Iran, menteri-menteri mereka ni, satu lagi ialah dari sudut rakyat Iran itu sendiri memainkan peranan dalam mendesak kepimpinan mereka ni supaya jangan tunduk kepada Amerika lah. Dan mereka telah berkumpul menunjukkan solidariti penuh kepada kepimpinan dan juga tentera-tentera Iran ni untuk jangan tunduk. Hatta perjanjian damai juga sebenarnya mereka tidak bersetuju. Ya, betul. Jadi sehingga ke hari ini, sejak daripada peperangan sehingga ke hari ini, ribuan rakyat, ya, bangkit, ya, berhimpun di kota-kota utama di Iran, ya, menuntut, ya, supaya kerajaan Iran jangan sama sekali tunduk, dan sebahagian besar daripada rakyat Iran sendiri pun tidak bersetuju dengan
gencatan senjata kerana mereka tahu bahawa Amerika ini adalah sebuah negara yang hipokrit, yang tak pernah patuh kepada perjanjian, yang tak pernah patuh kepada apa yang dia cakap. Dan benda ini mereka mengatakan bahawa satu kesilapanlah kepada kerajaan Iran. Namun demikian, apa yang disebutkan oleh saya tadi, bahawa sebenarnya kerajaan Iran tahu semua tu. Mereka yang mereka tahu, tetapi mereka tidak mahu dipersalahkan dalam hal ini. Kita tak mahu dunia mempersalahkan Iran kerana kamu tak mahu berhenti perang, kami yang merana. Dan ada juga pendapat yang mengatakan bahawa gencatan senjata ni cuma helah US. Ya, betul. Untuk mengemaskan dia kembali bila dia punya senjata mereka dah mula berkurangan. Kita tengok bahawa penakis-penakis roket, Iron Dome, David Sling, Patriot dan sebagainya telah banyak musnah. Ya, musnah di negara-negara yang base pengkalan di negara Arab tu banyak yang musnah. Stok-stok senjata peluru pandu pun dah hampir kehabisan. Jadi terpaksalah Amerika ni mencari satu helah ya untuk mengadakan gencatan senjata. Jadi dia nak memperkuatkan kembali dengan mengumpul balik stok dan mengemas-kinikan pengkalan-pengkalan Amerika yang sebagian besar yang telah pun musnah dibom oleh Iran sendiri. Itu helah. Kita kena faham helah. Tapi apa yang kita tengok bahawa Donald Trump ni seorang pemimpin Amerika yang memang paling hipokrit lah kita jumpa dalam sejarah pemerintah Amerika. Donald Trump ni memang semua diketahui bahawa beliau seorang yang betul-betul tidak mahu mematuhi. Ya, mereka saja yang betul, dunia lain tak betul. Dalam banyak-banyak presiden dia yang paling antara yang paling ya. Satu masa dulu orang mengecam George Bush. Tetapi sekarang ni jadi kepada Donald Trump. Ya, dia hanya menggunakan kuasa demi untuk kepentingan ya Amerika itu sendiri, dan disanggup merosakkan negara lain demi untuk kepentingan Amerika. Jadi pada pandangan Abang John, jadi apakah masa depan perang ni di antara Iran dan Amerika ni, adakah akan kembali berlanjutan dengan lebih besar ataupun skala peperangan ni bagaimana? Baik, saya dah sebut yang dalam podcast yang lepas bahawa saya tak nampak bahawa gencatan senjata ini akan terus dengan perdamaian, dengan tidak berperang. Saya nampak bahawa Amerika ni desakannya adalah Israel. Donald Trump ni dengan pelbagai isu, ya, isu Epstein semua yang dan sebagainya, diberi ugutan oleh pihak Israel, diberi ugutan dengan begitu kuat, dan Donald Trump terpaksa tunduk kepada kehendak Israel itu sendiri. Dan kita nampaklah sekarang tak lama mana pun gencatan senjata ni tiba-tiba jadi maksudnya saya celah balik. Apabila kita tahu bahawa banyak analisis politik mengatakan bahawa secara totalnya Amerika memang dia dah lost banyak, dia dah kalah. Tapi pada pandangan Abang John, adakah Amerika ni dia boleh maksudnya mengundur tentera ni, ataupun dia takkan tunduk juga kepada kebangkitan Iran ni, kan macam mana? Dia takkan tunduk. Amerika ni tak akan tunduk, dan dia akan terus melakukan apa saja yang ada pada mereka. Dan hari ini kita tengok mereka terus menyerang Iran. Kan? Beberapa hari lepas 80 serangan dikatakan. 80 serangan. Ya, Iran membalas juga dengan 80 serangan. Semalam diberitakan 110 serangan peluru pandu ke negara Iran, ke pengkalan-pengkalan tentera, kepentingan strategik Iran, ya, khususnya di Selat Hormuz, yang mana mereka cuba untuk menghancurkan pengkalan tentera Iran di Selat Hormuz. Dan Iran bangkit membalas. Dan peperangan ni saya nampak akan berterusan dan tak akan reda dalam 5-6 tahun lagi. 5-6 tahun lagi. Tak akan reda. Kerana Iran tetap membalas. Iran tak akan berhenti dan tak akan menyerah diri, dan Iran akan terus membalas serangan-serangan yang dilakukan sama ada oleh Amerika maupun oleh Israel itu sendiri. Iaitu. Okey, jadi kesimpulannya seperti yang disebut oleh Abang John tadi, baik Iran ataupun US masing-masing tidak akan sama sekali tunduk. Tapi jelas-jelas secara faktanya US telah pun kalah. US telah pun kalah. Tetapi mereka akibat nak menjaga
title sebagai kuasa besar dunia, dia juga tidak akan sekali mengundur tenteranya tak akan mundur. pulang balik ke mereka, dan dia akan tetap meneruskan misi-misinya dalam segala apa cara untuk menyerang Iran lah. Itu betul. yang kita nampak, dan inilah yang berlaku, dan masa depan terhadap perjanjian damai ataupun kerjasama senjata ni kita sudah tidak dapat mengharapkan lagi. Gencatan senjata sudah tak dapat diselamatkan lagi. Tak dapat diselamatkan lagi. Gencatan senjata sudah tak dapat diselamatkan lagi. Dan sebenarnya bila gencatan senjata ni dicaburi bukan oleh Iran tetapi oleh Amerika sendiri, menunjukkan bahawa hari ini Iran telah mencapai ke satu kemenangan. Dia menghormati gencatan senjata, tapi Amerika tidak menghormati gencatan senjata. Jadi di sudut moralnya Iran menang di situ. Dunia melihat bahawa Iran tak boleh dipersalahkan lagi. Okey, sedikit itu dari sudut Amerika. Sebagai penutup pada segmen yang ni, bagaimana Bancon tengok di sudut Israel pula? Bagaimanakah survival mereka selepas pada keadaan ini? Ya, sudah sepati semestinya lah apabila Amerika jatuh, Israel akan turut murung. Okey, maka hari ini Israel ni dia pun bergantung harap kepada Amerika juga. Dan Israel ni sebuah negara kuasa nampak kecil, tapi penguasaan dia tinggi terhadap kerajaan Amerika itu sendiri. Kepimpinan Amerika sebenarnya dicatur, dipilih dan ditentukan oleh Israel, kumpulan-kumpulan pemikir Israel itu sendiri. Dan hari ini Israel ni memang kita tengok bahawa dia tidak berpuas hati. Sebab tu dalam kenyataan di media sosial, kenyataan Presiden Perdana Menteri Israel itu sendiri, Netanyahu, dia menyebut bahawa mereka akan terus. Mereka tak setuju dengan gencatan senjata ni. Dan mereka mendesak Amerika untuk terus menyerang dan menghancurkan Iran. Amerika ni jadi macam kuda tunggangan kepada Israel sendiri, dan mereka terpaksa melakukan semua itu. Demi untuk menyelamatkan Trump, dia nak selamatkan kuasa diri dia. Kalau dia tak lakukan, dia bimbang juga pemikir-pemikir ataupun pemikir-pemikir Israel ni, yang mana saya sebut pemikir ni, faham kan? Pemikir-pemikir Israel ni, think tank dia ni akan melakukan sesuatu kepada Donald Trump. Kalau mereka tengok Donald Trump dah tak mampu, sampai masanya Israel terpaksa menukar kepimpinan Amerika sendiri kepada kepimpinan yang lain. Jadi Donald Trump terpaksa menjaga diri dia, dan akhirnya dia terpaksa menggunakan dan memusnahkan rakyat dia dengan menyuruh rakyat mereka, tenteranya itu rakyat dia lah menyerang Iran itu sendiri. Dan hari ini berlaku bahawa apabila kita tengok bahawa dalam kisah Epstein file, semua tahu bahawa Israel menyimpan banyak dokumen-dokumen pribadi Donald Trump itu sendiri. Kita baru tengok mungkin beberapa persen saja, tapi akan ada keluar lagi sekiranya Donald Trump tak ikut Israel. Ini yang berlaku. Okey, kita sampai kepada penghujung segmen yang pertama. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada segmen yang kedua. Kita bertemu lagi selepas ini, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita pada segmen yang kedua, pada episod yang ketujuh program Bual Bicara Pulas channel, dan kita masih lagi membicarakan tentang hal berkaitan geopolitik di Timur Tengah khususnya yang sedang memanas kembali. Pada segmen ini kita akan lanjutkan lagi pembahasan bersama dengan tetamu kita, Tuan Haji Muhammad Faisal Abdul Rahman, ataupun lebih mesra dengan panggilan Bancon. Sebelum kita nak meneruskan buat bicara bersama Bancon pada sesi hari waktu kita adakan rakaman ini pada hari Sabtu pada tarikh 11 hari bulan, ada beberapa berita penting yang telah kita dapat daripada media. Di antaranya berkaitan dengan perang di antara Iran dan juga dengan Amerika Israel, di mana seperti mana yang telah disebut oleh Bancon tadi, bahawa US sekali-kali tidak akan tunduk dan mereka akan mencari jalan untuk menyerang Iran dalam pelbagai cara. Dan dalam beberapa laporan ini disebut bahawa Menteri Tenaga Israel iaitu Eli Cohen berkata Turki tidak boleh ada kehadiran ketenteraan di Syria. Jika Turki menubuhkan pengkalan tentera di Syria, maka kita juga akan menubuhkan
pangkalan di sana. Ini kata Israel, Menteri Tenaga Israel. Kemudian Israel juga dilaporkan sedang mendapatkan kebenaran dari Trump untuk sambung semula serangan Israel ke Iran. Jadi maksudnya dia nak lanjutkan serangan ni ke Iran. Kemudian yang ketiga, Washington menjelaskan penyertaan Israel tidak diperlukan. Kata Washington, pegawai Israel anggap Trump tidak berusaha untuk kembali kepada perang berskala penuh. Jadi tadi seperti mana Bancon sebut tadi bahawa Trump ni dia masih lagi yang kata dibayangi oleh pengaruh-pengaruh Israel dan dia pun nak jaga kedudukan dia lah. Tapi Israel mencatur apa yang perkembangan yang berlaku sekarang ni. Kemudian yang keempat, pentadbiran Trump percaya peluang untuk mencapai perjanjian nuklear dengan Iran semakin mengecil. Maksudnya tak ada jalan tu buntu lah. Tidak ada jalan terbuka lah untuk nak meneruskan usaha damai ni. Kemudian US telah memberi Iran masa sehingga Sabtu, iaitu pada hari ini Sabtu, untuk umumkan secara terbuka supaya menghentikan serangan di Selat Hormuz dan mereka isytiharkan selat itu terbuka, jika tidak ia akan menghadapi akibat yang teruk. Ini kata US lah. Kemudian Ketua Perunding Iran Muhammad Baghir Ghalibaf berkata konfrontasi dengan AS tidak akan berakhir dengan penyerahan Iran. Beliau menegaskan Iran akan terus mempertahankan diri. Seperti yang Banca sebut tadi bahawa Iran sekali-kali tidak akan tunduk. Maksudnya baik di kalangan rakyat dan juga pembinaan mereka selari. Jadi ini ada beberapa berita yang kita dapat pada hari ini, pada hari Sabtu, di antaranya amaran daripada US tentang pada hari inilah, pada hari Sabtu ni 11 bulan, supaya Iran menghentikan penguasaan di Selat Hormuz dan juga serangan di Selat Hormuz. Okey, Bancuan, kita nak lanjutkan pada segmen yang kedua, sedikit eksklusif. Selepas perang sekejahatan senjata, kita dalam tempoh sekejahatan senjata, kita umum ketahui bahawa jasad pemimpin tertinggi Iran iaitu Ayatollah Said Ali Khamenei masih belum lagi dilaksanakan upacara pengkebumiannya, kerana ia adalah pimpinan tertinggi negara. Maka setiap mana-mana negara pun akan melakukan upacara pengkebumian secara rasmi dan akan diberi penghormatan oleh negara-negara yang lain lah. Dan baru-baru ini Iran telah pun mengadakan satu upacara besar majlis pengkebumian ini secara rasmi dan telah dihadiri beratus-ratus delegasi di seluruh negara. Dan kita pun terkejut melihat, kita tengok mungkin kita lihat beberapa negara yang pro Iran ataupun yang rapat dengan Iran, tapi kita tengok sampai katanya sampai 100 lebih delegasi, termasuk negara-negara Arab. Negara-negara yang terlibat dengan konflik dengan Iran dalam hal serangan terhadap pangkalan Persemakmuran kan. Jadi selain itu dalam laporan itu Iran juga menjemput ramai pengaruh dan juga ramai jurnalis sehingga dikabarkan dengan berbelas ribu. Jadi yang membuat liputan di sana. Ini kita nampak bahawa ini satu sejarah baru dalam satu kejadian pengkebumian terbesar pimpinan negara khususnya di Iran. Ini berlaku pada tahun ini dan kita dapat menyaksikan sehingga puluhan juta umat manusia membanjiri, maksudnya rakyat mereka sendiri yang membanjiri, yang memberi penghormatan. Jadi boleh Bancon sentuh sikit tentang perkembangan ini, apakah tandanya ataupun rahsia di sebaliknya? Silakan Bancon. Baik, Majlis Pengkebumian Ayatollah Khamenei. Sebelum ni pernah berlaku Majlis Pengkebumian Ayatollah Khomeini dulu, yang mana kita lihat pada ketika itu dunia terkejutlah apabila warga Iran turun beramai-ramai, jutaan juga membanjiri untuk memperingati dan juga untuk menghormati Majlis Pengkebumian Khomeini, dan kali ini berlaku kepada Khamenei. Ada sedikit perbezaan dalam Khamenei ini. Dia merupakan satu sejarah dunia sebenarnya dalam abad ni, yang merupakan satu himpunan yang paling terbesar dan tak pernah berlaku di negara-negara lain. Ya, walaupun di negara-negara lain tak pernah berlaku satu himpunan secara besar-besaran, puluhan juta yang dihadiri oleh warga Iran, yang dihadiri oleh tokoh-tokoh daripada beberapa negara yang hadir, banyak negara yang hadir, dan juga banyak delegasi yang hadir untuk memberi penghormatan terakhir. Kita tak payah bincang lah apa tentang ada orang dia cuba nak petikai kenapa terlalu lama kan. Bab tu saya tak nak petikai. Ya, sebab bab tu biarlah
fiqh yang membincangkan. Tetapi saya nak sebut di sini bahawa apa yang dilakukan oleh Iran ya dalam menganjurkan Majlis Perkebumian ni ya mendapat satu benda yang dirasai oleh sekalian umat yang ada di dunia. Mereka terkejut melihat bahawa Perkebumian Ayatollah Khamenei ini mendapat yang pertama ni rakyat yang berkumpul ramai-ramai untuk mengadakan penghormatan terakhir, dan mereka mengadakan secara sistematik majlis penghormatan yang terakhir yang dihadiri oleh yang macam Nabi sebut oleh delegasi-delegasi menteri ya Iran letakkan yang hadir sekurang-kurangnya menteri, bukan duta. Jadi Indonesia menghantar duta, dia tak boleh masuk, menteri. Dan akhirnya menteri termasuk menteri Malaysia juga hadir ya, dan menteri Arab Saudi hadir, dan menteri-menteri yang mana walaupun ada sedikit perselisihan pendapat pandangan ya antara Iran dengan Saudi, tapi Saudi tetap hadir memberikan penghormatan. Di sudut politiknya kita lihat bahawa macam mana proses pemakaman Ayatollah Khamenei ini, dia bukan takat di Iran tetapi ke Iraq juga, sampai ke Najaf. Dan di Najaf tu pun orang-orang Iraq turun jutaan. Bukan saja daripada kalangan Syiah tapi daripada kalangan Sunni yang juga hadir. Bukan juga daripada kalangan Sunni, daripada kalangan Kristian pun juga hadir untuk memberi penghormatan. Jadi dalam soal ni kita tengok bahawa ia adalah satu untuk menguatkan ya legasi perlawanan, dan macam mana untuk kita lihat bahawa apa yang disumbangkan oleh Khamenei sebelum ni merupakan satu legasi yang menjadi satu contoh sebenarnya kepada dunia-dunia yang lain bahawa sebenarnya kepimpinan yang macam tu yang sebenarnya yang kami perlu, yang kita perlu, bahawa korbannya Khamenei, maka ratapan rakyat, kesedihan rakyat Iran ni, rakyat Iraq dan sebagainya melihat bahawa satu kehilangan yang cukup besar. Jadi sebab tu kenapa jenazahnya dan juga jenazah isteri beliau dan cucu beliau dibawa ya bukan saja di Iran tapi dibawa ke Najaf, ke Karbala ya, dan dibawa balik ke Mashhad, yang mana dia memberikan satu impak yang cukup tinggi kepada Iran itu sendiri, yang mampu melahirkan kepimpinan yang macam tu. Dan sambungan daripada Khamenei itu adalah anak kepada Khamenei Mujtaba, juga diyakini akan mengikut langkah-langkah yang dibuat oleh Khamenei itu sendiri. Maka dengan sebab itu kita tengok bahawa ada juga negara pada awalnya mereka tidak menghormati kepimpinan Iran. Mereka melihat Iran ni sebelum ni diwar-warkan, dilabelkan, dicap dan sebagainya sebagai yang seorang yang bersifat diktator, seorang yang sifat suka membunuh kalau tak sealiran dengan dia. Ini kita tengoklah dalam banyak cerita-cerita yang dibawa oleh beberapa kelompok-kelompok yang ada orang kata ideologi yang tidak betul ya, dan ideologi itu pun juga sampai ke Malaysia, sampai ke mana-mana, membawa dan menceritakan dan mengkabarkan bahawa Ayatollah Khamenei ini seorang yang jahat, seorang yang buruk pribadinya, seorang yang berpura-pura, seorang yang suka melakukan pembunuhan kepada yang tidak sealiran dengan dia, tertutup sama sekali. Dan akhirnya tertangkislah serangan-serangan terhadap Khamenei dengan kita lihat bagaimana orang Iran ni bangkit untuk menghormati. Kalaulah Khamenei ini seorang yang suka membunuh, suka melakukan penistaan, suka melakukan kejahatan, tak mungkin jadi macam tu. Dan satu lagi perkembangan kita lihat seperti mana disebut oleh Abang Chon tadi, selain daripada solidariti rakyat bangun untuk menunjukkan sokongan dan menunjukkan penyatuan di kalangan rakyat mereka bahawa mereka menyokong penuh kerajaan ataupun kepimpinan yang berada di Iran sekarang, dengan mereka menunjukkan kehadiran sampai puluhan juta lah. Dan itu juga bukan setakat di Iran tapi merebak sampai ke Iraq, di negara yang sebelah sana yang tidak ada kaitan pun dengan kerajaan. Tetapi ini menunjukkan perkembangan bahawa ini dia merentas tentang soal politik, tetapi juga melibatkan perasaan ataupun kecintaan manusia terhadap tokoh iaitu Syed Ali Khamenei inilah. Kemudian satu lagi kesan kita melihat bahawa tertolak segala naratif-naratif yang kan sebelum ini pihak barat mewar-warkan bahawa kepimpinan di Iran
tidak disukai oleh rakyatnya. Ya. Bahawa pemberontakan rakyat ni telah dibungkam oleh pemerintah dan sebagainya, dan ternyata bahawa tidak ada satu pun rakyat Iran yang, mungkin ada segelintir sikit lah dalam puluhan juta tu, mungkin ada penentang-penentang ni, tetapi kita melihat bahawa kebangkitan rakyat Iran tu menutup satu pandangan mengatakan bahawa rakyat Iran ni berada dalam keadaan tertekan ataupun tidak menyokong pemerintahnya. Ya, itu yang saya sebutkan tadi bahawa sebenarnya proses pemakaman yang berlaku selama 6 hari kalau tak silap saya, diarak daripada Iran ke Iraq, dia sebenarnya merupakan satu mesej juga. Mesej kepada, yang pertama, kepada Amerika sendiri, bahawa kami ni tidak seperti mana yang kamu sangkakan. Mesej kepada Israel, berhati-hati. Kami ni dalam keadaan yang satu hati. Kami ni berada di bawah kepimpinan seorang pemimpin yang benar-benar seorang pemimpin. Dan juga mesej kepada negara Arab yang ada di sekeliling, yang juga ada kala negara Arab ni juga terbabit dalam usaha untuk memburuk-burukkan Iran selama ini. Itu kita tak payah nafikan. Kalangan-kalangan negara Arab, saya terpaksa sebutlah, seperti Saudi, seperti UAE, seperti yang ada di Jordan sebagainya, ya, di mana kita tengok bahawa mereka ni, negara-negara ni cuba untuk memburuk-burukkan Iran dengan pelbagai-bagai naratif yang mencipta naratif yang cukup dahsyat, dan akhirnya mereka mengatakan bahawa rakyat Iran ni duduk dalam tekanan. Kalau rakyat Iran ni duduk dalam tekanan, ya, syahidnya Khamenei, tentu orang bergembira, tetapi orang bersedih. Ya, orang berkumpul dan memberikan penghormatan. Sebenarnya apa nak disebutkan di sini, ya, Iran berjaya menghantar mesej kepada dunia luar. Ya, kami tak seperti mana yang kamu sangkakan. Seperti Manca sebut tadi, satu mengubah naratif, naratif dunia yang telah manipulasi oleh pihak barat tu, terutama mereka lah. Jadi sekarang ni ada satu video yang dalam banyak-banyak momen upacara pemakaman ni, ada satu video daripada rakyat Iran sendiri yang kita tengok. Dia membuat pengakuan bahawa sebelum ini, ketika hidupnya Said Ali Khamenei, dia kata dia telah melakukan banyak kesalahan, iaitu dia telah mengutuk kepimpinan. Dia seorang rakyat biasa, bukan seorang yang berpegang kuat pada agama, seorang rakyat ni. Tetapi selepas kesyahidan ataupun selepas terbunuhnya Said Ali Khamenei ini, baru beliau sedar bahawa kepimpinan Said Ali Khamenei ini sangat-sangat berharga dan sangat-sangat diperlukan oleh rakyat Iran, dan baru dia dapat membuka matanya lah katanya, sehingga dia sanggup menjadi tukang, kalau kita tengok di video tu yang mereka tularkan tu, sanggup menjadi tukang bersih di kawasan-kawasan upacara tu, kemudian khidmat kepada manusia yang datang. Dia sanggup cuci kasut orang apa semua tu kan. Jadi ini menunjukkan bahawa rakyat Iran sendiri telah berbalik kepada yang mungkin ada minoriti kecil yang mungkin bersangka tidak baik kepada pemerintah, ataupun yang mengkritik pemerintahan, ataupun yang tidak suka kepada kepimpinan ulama. Sekarang telah bertukar pandangan sehingga sanggup menjadi khadam kepada negara mereka sendiri dalam mempertahankan negara mereka daripada serangan luar. Memanglah apa yang Mizan kata ni saya setujulah. Bukannya apa yang Mizan cerita ni sebenarnya pernah berlaku di zaman dulu, di mana apabila Sayyidina Husin yang dibunuh dengan begitu kejam dan begitu tragis, yang begitu cukup menyedihkan, yang dibunuh di Karbala kan, yang mana sini, ini saya patah balik ceritalah. Sayyidina Husin ni bukan milik Sunni dan bukan milik Syiah, milik umat Islam. Jadi pedangan dengan betul bahawa Sayyidina Husin ni, saya sebut Sayyidina Husin, orang kata saya seorang Syiah dan sebagainya. Dia seorang Sunni, dia bukan milik orang Islam. Cuma saya nak cerita sejarahnya apabila Sayyidina Husin dibunuh, ada yang pada awalnya bergembira kerana mereka tak tahu. Mereka tak tahu yang kepala Sayyidina Husin itu adalah kepala Sayyidina Husin. Dan ada yang sanggup cucu Nabi. Ada yang sanggup mencela, ada yang sanggup meludah apabila kepala Sayyidina Husin itu diarak. Dan akhirnya, tapi apabila diceritakan, tahukah itu siapa dia? Jadi apa yang berlaku itu pun mungkinlah berulang kembali. Yang kadang-kadang ada juga orang yang dia tak, pada masa dia hidup, dia tidak ambil tahu tentang dunia politik dan tidak ambil tahu tentang agama, dan akhirnya bila berlaku satu kesedaran itu merupakan satu petanda yang baik pada dia, bahawa kesedaran terbuka hati dia. Dan juga hari ini pun kita berharap bahawa apabila berlakunya satu sejarah
yang luar biasa dalam pemakaman, proses pemakaman, penghormatan kepada Khamenei itu sendiri. Saya rasa banyak dah umat Islam dah mula membuka mata. Baru mereka sedar siapa itu Khamenei sebenarnya. Ya, kerana selama ni mereka menerima berita-berita yang begitu dahsyat. Saya sendiri pun satu masa dulu dikabarkan dengan pelbagai naratif jahat yang disampaikan kadang-kadang oleh intelektual, orang terpelajar, yang disampaikan oleh kadang-kadang minta maaf agamawan. Jadi kadang-kadang mereka tu juga mendapat input-input daripada saluran-saluran yang tak betul. Dan akhirnya mengkeji, dan sampai ke saat hari ini pun masih lagi ada yang keji. Yang keji tentang apa yang berlaku terhadap Khamenei itu sendiri. Tapi bila berlakunya bagaimana Khamenei ini terbunuh dalam keadaan dia kalau kata pemimpin-pemimpin dunia ni kalau berlaku perang dia dulu masuk dalam kubu. Dialah berlindung. Orang pun tak tahu, tapi dalam masa peperangan dia masih berada di rumah. Termasuklah dan kan. dia orang yang ke depan, Orang yang ke hadapan, dia ada di dalam rumah. Begitu juga panglima-panglima tentera Iran. Apabila berlaku peperangan, dia berada di rumah dia, di flat dan sebagainya. Dia tak berlindung lah dalam kubu-kubu 100 kaki ke bawah dan sebagainya untuk mengelak daripada diserang. Ini menunjukkan bahawa Khamenei ini seorang yang berjiwa tinggi, yang sanggup korbankan diri dia, yang terkorban isteri dia demi menjaga agama, demi menjaga keadilan, demi menjaga satu bentuk kebenaran, dan demi untuk melawan penindasan. Dan beliau tu korban dalam keadaan menjaga keadilan, menjaga kebenaran dan juga melawan penindasan. Jadi maka layaklah dia dihormati dan menerima satu penghormatan yang begitu besar dalam sejarah lah kita tengok kan. Dan satu lagi yang menariknya, tadi Bancuan dah sebut tentang sebelum ini kan berlaku perhimpunan terbesar juga semasa kematian Ayatollah Khomeini pada tahun 89 89, okey. Betul. Masa tu kita tengok simbol di Iran, mereka ada satu simbol yang dibawa. Dulu kita tengok masa zaman Imam Khomeini, simbolnya ada warna hitam. Ramai pakai hitam ya. Tapi berlainan pada ketika ini, semua pakai merah. Semua pakai merah. Pakai merah. Kita cuba sedik juga apa makna hitam dan merah ni. Jadi ada mengata ni ada simbol perlawanan dan sebagainya. Tu mungkin Bancuan boleh komen sikit. Kalau kita tengoklah baju hitam ni selalunya simbol berkabung. Berkabung. Ya, menghormati seseorang yang meninggal. Takkanlah kita nak pergi lawat, nak pergi ziarah orang yang mati tu kita pakai baju warna-warni. Tak pernah lah kan. Orang kata tak ada adab. Kita pakai baju yang warna hitam, tanda kita menghormati. Merah ini adalah tanda perlawanan. Itu mesej yang nak disampaikan. Mesej nak disampaikan bila pakai baju merah ini adalah tanda perlawanan. Bendera yang dibawa, yang pernah berlaku semasa di sebuah masjid, saya tak ingat di mana, sama ada di Mashhad ataupun di Qum. Apabila isytihar yang perang, maka bendera hitam yang ada di Kubah tu ditukar kepada bendera merah. Bendera merah. Itu satu simbol, mesej nak disampaikan bahawa kami mati terbunuh dan kamu juga akan mati terbunuh. Maksud mesej perlawanan. Mesej tidak akan sekali tunduk dan tidak akan sekali tunduk. Jadi merahkah hitam tu semua ada satu mesej dan janganlah disabitkan dengan benda-benda yang lain. Tetapi sebenarnya kalau saya pun sendiri, kalau saya pergi nak ziarah orang, saya takkan pakai baju, saya akan pakai baju yang hitam. Kan? Itu satu benda yang biasa. Itu kan. Jadi cuma kita melihat ni satu pengembangan yang amat menarik lah. Perkembangan yang maksudnya menarik. Nampak seperti Bancuan sebut tersusun. Cara mereka mengadakan upacara dan cara menunjukkan kebangkitan. Maksudnya ada hitam menunjukkan simbol sekian, merah menunjukkan simbol sekian. Ini adalah satu tamadun yang begitu kuat dengan simbol perlawanan. Simbol perlawanan juga simbol-simbol yang menunjukkan kepada merah sudah tentu satu simbol perlawanan. Merah itu garang. Mereka akan bangkit. Dan walaupun naratif saya tengok ada juga naratif cuba nak diteruskan oleh kalangan-kalangan kita. Kalangan-kalangan kata naratif mistik kenapa simpan sampai berapa bulan? 3 bulan betul? 3 bulan kan. Mayat tu perlu disegerakan dan sebagainya. Tapi saya rasa naratif tu ditimbulkan dan orang tak jawab. Orang pun tak nak jawab, orang pun tahu bahawa kenapa
ya pemakaman itu makami masa lama. Kerana aspek keselamatan. Kita kena faham aspek keselamatan. Negara sedang berperang. Kalau tentera yang berperang mana pun, mayat bawa balik pun kadang 6 bulan pun ada. Peperangan, berlaku peperangan. Dan nak dibawa balik mayat 6 bulan, 7 bulan. Dan ada juga pertukaran mayat berlaku. Itu dah bertahun. Biasalah perkara biasa. Satu benda biasa. Palestin antara Palestin dengan Israel. Pertukaran mayat pun dah berlaku. Itu satu benda yang biasa. Kerana bukan sengaja untuk nak dilewatkan, tapi aspek keselamatan tu juga diambil kira. Dan saya rasa benda tu tak payahlah kita nak berhujah di sudut fiqah. Kamu betul, aku silap, kau silap, aku betul. Tetapi kita tengok bahawa apa yang dibuat oleh Iran dalam proses pemakaman ini, satu yang cukup unik, satu yang cukup menarik, satu sentuhan yang memakan sentuhan luar biasa lah. Luar biasa, bukan pada Iran, bukan pada Iraq, tapi ke seluruh dunia. Bukan saja dalam agama Islam, tapi kepada non-Muslim pun sendiri. Melihat bahawa satu penghormatan yang cukup luar biasa. Yang cukup luar biasa, yang disusun rapi, yang dibawa daripada Iran ke Iraq, masuk ke Mashhad dan sebagainya, di Qom, ke Karbala. Yang mana satu penghormatan dan juga itu juga satu penyatuan sebenarnya ke arah penyatuan umat Islam. Bahawa umat Islam ini sudah sampai waktu mereka bersatu hati melawan penindasan, melawan keganasan itu. Itu yang simbol perlawanan, dalam masa sama simbol penyatuan. Simbol penyatuan dan juga simbol mesej kepada Amerika, kamu berhati-hati, kami dalam penyatuan. Ya, itu. Okey, baik Abang Chon. Satu pendedahan yang menarik dan insyaAllah pada segmen ini kita akan lanjutkan pada segmen yang seterusnya pada sedikit masa lagi. Kita break sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita pada segmen yang ketiga di Bual Bicara Pulas Channel. Bersama kita Tuan Haji Muhammad Faisal Abdul Rahman, Abang Chon. Jadi kita telah pun menempuh 2 segmen. Kita telah bincang tentang pasca senjata-senjata di antara Iran dan Amerika. Dan juga yang segmen yang kedua kita telah sentuh tentang perkembangan eksklusif di Iran semasa senjata-senjata berlaku sampailah pada hari ini, di mana momen pemakaman terbesar dalam sejarah, iaitu pemakaman pimpinan tertinggi Iran yang terbunuh, yang syahid, iaitu Syed Ali Khamenei, telah pun disentuh oleh Abang Chon tadi. Dan pada segmen yang ketiga ni kita akan tutup dengan bual bicara kita tentang perkembangan yang berlaku di Gaza, berlaku di Palestin sendiri. Dan berita terbaru yang telah kita terima 2-3 hari yang lepas, bagaimanakah Hamas mengumumkan pembubaran pentadbiran mereka, Abang Chon. Jadi di sini saya ada baca sedikit beberapa komen daripada para pemerhati lah. Katanya ramai yang terlepas pandang strategi terbaru Iran dan juga Hamas, katanya. Di mana speaker Parlimen Iran iaitu Ghalibaf ni menegaskan bahawa prinsip mereka merentasi mazhab. Syiah dan Sunni tetap saudara Islam, katanya. Iran berikrar akan jaga keselamatan Hamas, Hizbullah dan juga Houthi di Yaman macam mana mereka jaga aset peluru pepandu mereka sendiri. Untuk elak US dan Israel bully, rundingan sekarang dipecah pada 2, katanya. Satu, kes Iran dan juga US diselesaikan dekat saluran Oman, Switzerland, iaitu pasal minyak dan Selat Hormuz. Iran dah sign MOU tapi tegaskan mereka takkan berdamai atau iktiraf Israel sama sekali. Jadi yang kedua, kes Gaza yang kita sebutkan tadi, selesai dekat saluran Doha dan juga Kahirah di Mesir. Jadi Qatar dan Mesir jadi orang tengah, di mana AS dan juga Israel disekat daripada tukar syarat ikut suka hati mereka. Jadi wakil Hamas dan Israel ada sekali tapi tidak dibenar bersemuka. Kenapa bukan Iran yang sign perjanjian Gaza, katanya? Sebab undang-undang antarabangsa tetapkan Iran tak ada hak untuk sign bagi pihak Gaza. Jadi Hamas ada majlis syura dan ketua sendiri, iaitu Muhammad Dawis. Jadi Hamas lah sendiri yang kena sign. Jadi Hamas bubarkan kerajaan Gaza. Ya betul, berita ni saya. Sebab realiti Gaza sekarang terlalu perit lah, terlalu sukar. Dan Israel kita telah lihat bahawa telah menguasai hampir 70% wilayah Gaza.
kuasa sivil diserahkan kepada NCAG, iaitu Jawatankuasa Teknokrat Pakar Profesional di dalam hal pentadbiran demi kelangsungan hidup dan agihan bantuan rakyat di Gaza. Jadi kenapakah Hamas tetaplah dengar cakap Iran katanya? Sebabnya cuma Iran satu-satunya kuasa besar yang berani hantar roket dan dana direct ke Gaza. Dan ini kita dapat lihat secara jelas bagaimanakah peranan Iran daripada dulu lagi di dalam membantu Palestin dan juga membantu Hamas. Bantuan bernilai lebih kurang 1 bilion lebih setiap tahun dan juga disebut oleh bantuan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Jadi ini perkembangan dia. Jadi Bantuan boleh ulas sikit tak? Okey, baik. Tentang Hamas ni, awal kita kena tahu bahawa dasar Iran bukan dia nak conquer pentadbiran di mana-mana negara. Jadi Hamas ada kuasa untuk menentukan Gaza, ada kuasa untuk menentukan pentadbiran dia sendiri. Itu kita kena faham. Satu, bahawa apa yang katakan NCAG, National Committee for the Administration Gaza ni, Hamas bukan bubar Hamas. Hamas tetap ada. Hamas tetap wujud sebagai poros perlawanan kepada menentang Israel itu sendiri. Dan sebenarnya ialah kita kena faham suasana di Gaza itu juga dalam keadaan yang tekanan yang begitu tinggi. Ya, dalam pelbagai aspek lah. Ya, ditekan bukan saja oleh Israel tetapi dunia luar masih lagi tidak mengiktiraf Gaza, Hamas maksud saya itu sendiri. Maka Hamas telah mengambil satu pendekatan untuk membubarkan pentadbiran di Gaza untuk diserahkan kepada kumpulan teknokrat. Namun demikian masih lagi belum berjalan dengan lancar sebab kumpulan tersebut ada pihak-pihak di luar termasuk Trump itu sendiri dan juga Israel yang memaksa untuk Hamas melakukan gencatan senjata secara total. Bukan takat gencatan senjata, pelusutan senjata. Jadi Hamas tak boleh bersenjata. Itu tidak dipersetujui oleh Hamas. Dan juga tekanan yang ada dalam Gaza ini juga selama bertahun menyebabkan ramai yang terkorban dan sebagainya. Dan di sinilah Hamas berfikir bahawa satu pentadbiran baru yang akan diiktiraf oleh dunia. Maka Hamas boleh menghantar wakilnya ke persidangan-persidangan secara resmi di mana-mana persidangan dunia dengan melepaskan pentadbiran itu kepada kumpulan teknokrat. Dengan tujuan teknokrat ni adalah untuk membangunkan balik Gaza dan juga untuk nak membangunkan ekonomi Gaza, dan itu saya rasa satu strategi yang diputuskan oleh warga Gaza itu sendiri dan bukannya arahan daripada, kalau ikut pada pandangan saya, bukan arahan daripada Iran. Tidak. Ya, Hamas menentukan keputusan dia sendiri. Dan keputusan itu tidak bermakna mereka, so dia bebas, dia independen, bukan bermaksud kata dia mengundur diri, tidak. Perlawanan itu tetap akan berlaku. Kalaunya sekiranya Israel melakukan pencerobohan, Hamas yang akan bertindak. Yang akan bertindak yang ada di barisan hadapan. Jadi semua pentadbiran sudut sosial, pentadbiran sudut ekonomi dalaman, pentadbiran sudut ekonomi dengan dagangan dengan dunia luar yang akan membolehkan Gaza itu menjadi sebuah negara lebih terbuka. Sekarang ni berlaku sekatan-sekatan. Ya, sekatan sudut ekonomi, keuangan dan sebagainya menyebabkan warga Gaza ini dalam keadaan yang begitu tekan. Ya, ini satu strategi yang saya rasakan. Iaitu. Okey, terima kasih di atas pandangan Bantuan tentang soalan pasal Hamas tadi. Mungkin sudah jelas bagi kita lah, dan saya percaya bahawa pengamat politik yang lain pun berpandangan begitulah. Ya, dia termasuk saya nak tambah sikit lah, Mizan. Bila ada satu pentadbiran baru, maka akan adalah satu bentuk penguatkuasaan yang baru. Termasuk polis. Termasuk bukan saja tentera. Bukan sekarang ni pejuang. Dia akan ada polis, dia akan ada mahkamah dia akan ada perundangan dia akan ada segala macam yang akan diuruskan. Dan di situ supaya mendapat pengiktirafan daripada dunia bahawa di Gaza ini ada satu bentuk pentadbiran. Itu yang perlu kita faham. Senjata tetap masih dipegang oleh Hamas. Tetap masih. Perlawanan tetap berlaku. Mempertahankan diri itu tetap berlaku. Jadi ada juga yang cuba mencipta naratif-naratif yang buruk dalam keadaan mereka sendiri pun tidak membantu Hamas. Kan? Dia cakap saja, dia hanya bercakap dan hanya komen dan hanya ni. Dan itu saya katakan yang lepas ni bahawa keyword warrior cukup banyak. Ya, sayang Palestin ni orang Arab.
Kianat Palestin pun orang Arab. Orang Arab juga. Kan? Paling kianat orang Arab. Yang paling sayang pun orang Arab. Bila Gaza ni dia bom, mereka pun teriak, nangis dan berdemo dan sebenarnya sayanglah tu. Tetapi bila mereka nak Gaza tu untuk dibina balik, mereka yang mengkianat balik. Ini yang kadang-kadang saya tak ambil kira lah. Pandangan-pandangan negatif, saya melihat kepada pandangan positif yang dibuat oleh Hamas itu sendiri demi untuk warga dan rakyat Gaza itu sendiri. Ya, baik. Okey, baik Abang John. Jadi sebagai penutup kepada segmen kita ni, ada satu lagi persoalan yang kita nak ajukan pandangan Abang John. Kita telah pun melihat bagaimana almarhum Syed Ali Khamenei telah pun selesai upacara pemakamannya. Dan sekarang ni dunia beralih kepada satu figure, iaitulah penggantinya, Syed Mujtaba Khamenei. Syed Mujtaba Khamenei, anaknya lah. Jadi sampai sekarang kita lihat ia masih lagi belum muncul di publik. Berbagai anggapan mengatakan bahawa beliau dalam keadaan cedera dan ada mengatakan bahawa ni soal-soal keselamatan yang perlu dijaga oleh pihak kerajaan dan sebagainya lah, berbagai-bagai. Jadi pandangan Abang John lah, adakah figur Syed Mujtaba Khamenei ini ketika mana beliau memimpin Iran pada masa yang akan datang, pada masa sekarang dan akan datang, akan mendapat sokongan yang begitu solid seperti mana yang almarhum ayahnya Syed Syahid Ali Khamenei ini? Boleh saya sikit? Jadi persoalan yang menjadi question mark di mana Mujtaba sekarang ni. Banyak orang bertanya. Diri saya pun bertanya di mana Mujtaba kan? Kenapa tak muncul? Kadang-kadang persoalan tu juga, bila ada pemimpin mereka tak bertanya, bila tak ada pemimpin mereka bertanya di mana. Kan, ini lumrah manusia. Bila hilang yang pemimpin, mereka bertanya di mana pemimpin. Semasa ada pemimpin, mereka tak pernah bertanya. Ini mana-mana lah. Dan saya yakin bahawa Mujtaba ni akan mengikut apa yang di legasi bapa dia. Yang ayahnya Syahid Ali Khamenei, yang mana kita tengok, saya pun membaca sedikit sejarah kehidupan beliau, tak ubahlah wataknya, persis sama dengan Khamenei. Banyak wibawanya tu, dia dan daripada sifat kekeluargaan dia, disebab keilmuan dia, dan banyak dia menjiwai apa yang telah dibuat oleh Khamenei itu sendiri. Dan hari ini memanglah dikabarkan mengatakan bahawa ada yang mengatakan, macam Mizan kata, dia cedera. Saya tak nafi kemungkinan dia cedera. Sebab semasa pengumuman tu dia ada sekali. Dan mungkin sekarang ni apakah dia menerima rawatan? Kemungkinan ya, kan? Dia sedang menerima rawatan dan kita bersabarlah menantinya kemunculan akan balik Syekh Mujtaba nama anak dia, nama anak Ali Khamenei, Syekh Mujtaba, yang insya-Allah yang akan memimpin bukan saja di Iran, tetapi akan memimpin satu bentuk keadilan. Maksudnya tetap akan bersama poros perlawanan tu untuk menentang kezaliman, penindasan yang sekarang ni berlaku di merata dunia. Dan saya yakin bahawa kepimpinan beliau ni merupakan satu kepimpinan yang amat-amat ditunggu-tunggu, bukan saja oleh orang Iran tetapi oleh warga dunia. Sebab dulu kalau kita ingat lagi pada pertemuan yang pertama, tak silap saya, pada siri yang pertama, Abang John juga ada sentuh tentang sistem pemilihan kepimpinan tertinggi di Iran, disebut sebagai wali faqih kan, waliyatul faqih. Jadi bagaimana sistem itu telah dibentuk oleh lebih kurang 80 orang para ulama Iran. Jadi maksudnya bukan senang-senang lah untuk memilih pimpinan. Bukan hanya sekadar dia sebagai legasi anak kepada Khamenei, tapi ini adalah kerana kelayakan dia, dan sudah tentu akan mendapat sokongan padu dari rakyat. InsyaAllah seperti mana ayahnya juga sokongan padu. Dan kita kena faham juga kan bahawa kemungkinan beliau tidak muncul dalam keadaan yang masih lagi dirawatan, kita tak tahu. Kemungkinan kemungkinan tidak. Ini andaian saya. Tapi pandangan saya ni bahawa insya-Allah Mujtaba ni akan muncul dalam waktu yang terdekat dan akan membawa satu gaya kepimpinan yang baik
ya, bukan saja untuk warga Iran tetapi seluruh dunia. Seluruh dunia. Seluruh dunia. Ya, membebaskan dunia ni daripada segala bentuk penindasan yang berlaku yang telah dicipta, yang telah kita perlu untuk melawan segala bentuk penindasan tersebut. Itu yang penting. Saya tak mau nak komen panjang lah kan. Ada yang kata dia masih hidup, ada yang kata dia sudah meninggal. Apa semua. Kalau meninggal kemungkinan dia dah dimakamkan kan bersama dengan anak ayah dia. Tetapi saya yakin dia masih lagi hidup. Ya, kalau dia ada meninggal, satu lagi kita lihat tidak ada satu kepentingan apa pun untuk tak ada kepentingan untuk dia nak sembunyikan tidak tersebut kan. Jadi sebelum ni pun banyak petinggi-petinggi Iran dah terbunuh. Tak ada disembunyikan apa-apa pun. Tak disembunyi pun relevan nak disembunyikan. Okey, baik. Jadi kita melihat pandangan Bancon tadi mengatakan bahawa tetap yakin bahawa dengan kepimpinan Iran yang baru ni tetap akan meneruskan legasi perlawanan yang ditunjukkan oleh almarhum ayahnya, insya-Allah. Dan kita telah pun sampai di penghujung rancangan. Saya bagi wakil pihak Pulas Channel mengucapkan jutaan terima kasih kepada Bancon kerana telah memberikan kontribusi kepada program ini selama 7 episod berturut-turut. Dan kita sebenarnya pada episod yang akan datang kita akan ada lagi siri, insya-Allah mungkin dalam seminggu atau 2 minggu lagi. Kemungkinan akan digandingkan dengan tetamu yang akan kita undang juga. Jika Bancon masih lagi sudi untuk memberikan buah fikiran pandangan, insya-Allah kita akan jemput Bancon bersama dengan panelis kita yang lain yang akan kita terus memutarkan fakta-fakta yang benar, memulas fakta-fakta yang jarang diketengahkan oleh dunia ataupun media. Maka kita akan korek fakta itu, kita akan dedahkan kepada masyarakat supaya bermanfaat kepada kita semua lah. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada episod yang akan datang. Kami ucapkan terima kasih dan salam sejahtera kepada semua para penonton. Jangan lupa untuk para penonton dan juga sahabat-sahabat, saudara-saudara untuk tiasa like dan juga share dan juga subscribe channel Pulas Channel ini supaya memberikan komitmen kepada kami untuk meneruskan episod-episod yang akan seterusnya. Dalam perbincangan tentang geopolitik Timur Tengah ini, insya-Allah kita akan sentiasa meneruskan perbincangan-perbincangan ini kerana masih ada lagi waktu-waktu dan juga perkembangan-perkembangan terkini yang perlu kita huraikan, yang perlu kita ketengahkan, insya-Allah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.